Untuk pesakit yang mengalami polip dalam hidung yang dah buat pembedahan, apakah makanan ataupun apa-apa yang boleh mengelakkan daripada polip jadi semula, dan apakah makanan yang kita kena ambil. So, tengok video ni sampai habis. Polip dalam hidung ni kebiasaannya adalah disebabkan oleh alahan. So, kita kena elakkan makanan-makanan yang menyebabkan alahan. Contoh paling kerap sekali adalah seafood, makanan laut seperti udang, ketam, kerang, lala, sotong. Selain daripada seafood, makanan yang seseorang tu alergi adalah kekacang, peanut, hazelnut dan sebagainya. Yang tu pun ada yang menyebabkan alergi. Makanan lain seperti susu, tapi tak setengah, bukan semua orang, setengah-setengah saja. Telur pun sama, setengah-setengah. Makanan-makanan yang kita kena elak. Selain daripada makanan yang kita alergi, kita cuba elakkan daripada processed food. So processed food ni dia punya ingredient dalam dia kita pun tak pasti apa dia, dan dia memang tak sihat dan tak bagus untuk kesihatan. Makanan yang bagus adalah makan makanan yang seimbang. So ada protein, solid food, sayur-sayuran, buah-buahan. So setiap kali makan, setiap kali main course tu dia kena ada karbohidrat, ada protein, ada sayur-sayuran dan dengan buah. Makanan yang bagus untuk kesihatan seseorang. Maknanya bukan sekadar orang yang ada alahan saja yang kita galakkan makan seperti itu. Dan lagi satu, spesifik untuk sesemua, digalakkan untuk makan vitamin C lah. Makanan yang ada vitamin C, contohnya buah-buahan citrus, limau, lemon, mempelam. So yang ada yang masam lah, yang tu bagus untuk mengurangkan masalah sesama. Selain daripada tu, tidak ada kajian yang mendalam apakah makanan yang spesifik untuk mengurangkan daripada berlakunya polip ataupun mengurangkan daripada berlakunya alahan. Kita kena ingat bahawa polip tu ada beberapa kemungkinan selain daripada alahan. Dia boleh juga jadi akibat ketumbuhan, iaitu sama ada inverted papilloma ataupun kanser. So yang paling kerap adalah alahan, dan juga persekitaran macam yang berhabuk, berasap banyak, jadi itu boleh trigger semula polip. Lagi macam kalau orang merokok ataupun minum arak, so yang tu pun dia akan trigger untuk polip tu tumbuh semula. Jadi pemakanan itu merupakan sedikit sahaja persen yang boleh menyebabkan polip tumbuh semula. So dia lebih kepada persekitaran, habuk, asap rokok. So yang tu dia akan trigger untuk polip tumbuh semula. Dan sesiapa yang ada polip yang dah buat pembedahan, kena teruskan follow up dengan doktor, sebab kita tak tahu bila polip tu mula tumbuh. Dan kebiasaannya pesakit yang ada polip kena pakai ubat yang berpanjangan untuk mengelakkan daripada polip tu tumbuh semula. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah pesakit yang kena buat pembedahan lagi sekali untuk nak elakkan daripada polip tu tumbuh terlalu besar. So kita kena buat pembedahan lagi sekali. Jadi kena teruskan follow up. Jangan ingat dah buat pembedahan, polip dah hilang, tak perlu follow up dengan doktor. Inilah mesej yang saya nak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.